Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. DAP pilih kekal. Rakyat nak pilih apa? Pagi tadi masa brisk walk, saya baru perasan. Saya tak pernah buat video pasal DAP. Agak-agak kalau buat video pasal DAP, ceplos marah tak? Tak apa, saya buat dulu. Tengok sama ada ceplos marah atau tidak. Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Korang semua mesti dah tahu. Semalam dalam persidangan kebangsaan DAP, perwakilan DAP mengundi untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat penggal. Keputusan tu datang daripada perwakilan. Bukan sekadar keputusan beberapa orang pimpinan DAP. Daripada 2099 perwakilan yang hadir, 1857 menyokong kekal dalam kerajaan berbanding 242 yang menolak. Saya percaya, salah satu alasan adalah tak lain dan tak bukan demi kestabilan politik. Saya tak nak cerita pasal pro and con keputusan DAP. Sebab itu adalah hak mereka. Tapi, ada satu perkara yang saya nak bagi tahu supaya rakyat tak lupa. Kita throwback 6 bulan lepas. Korang ingat tak? Pada bulan Februari lepas, DAP melalui Anthony Loke sudah mendesak kerajaan mempertimbangkan RCI mengenai dakwaan mafia korporat. Dan DAP menyifatkan isu itu lebih serius daripada isu pegangan saham Azam Baki. Lim Guan Eng kemudian menyatakan Kongres khas DAP mungkin diawalkan sekiranya Kabinet menolak cadangan RCI tersebut. Kemudian, kita pun tahu bahawa RCI ditolak. Yang menariknya, Kongres khas DAP tidak diawalkan seperti yang didakwa oleh Lim Guan Eng. Pada bulan Jun hingga Julai, tekanan semakin besar. NGO dan ahli parlimen turut mendesak RCI. Seramai 34 ahli parlimen menyokong penubuhan RCI. Pada bulan Jun juga, Central Executive Committee atau CEC DAP telah memutuskan bahawa Kongres khas ditunda pada 16 Ogos untuk memberi tumpuan pada PRN Johor dan Negeri Sembilan. Dalam Kongres khas semalam, isu mafia korporat ada juga dibangkitkan. Sanggit Kor Dio secara terbuka menyebut skandal mafia korporat dan mempersoalkan mengapa DAP diam ketika berada dalam kerajaan. Sekarang kita pun dah tahu DAP pilih untuk kekal dalam kerajaan. Saya juga nak ajak korang semua tengok sama ada DAP akan terus mendesak RCI seperti yang pernah dijanjikan atau tidak. Adakah DAP kekal dengan prinsipnya? Kalau RCI benar-benar penting sebelum ni, apa yang berubah selepas DAP memilih untuk kekal? Kita sebagai rakyat perlu hormat keputusan DAP untuk kekal dalam kerajaan. DAP memilih kestabilan dan pengaruh dalam kerajaan. Sekarang rakyat akan melihat sejauh mana pengaruh itu digunakan. Jadi, rakyat berhak menilai DAP berdasarkan hasil, bukan lagi hanya prinsip yang disebut-sebut. Dulu kamu boleh kata, kami desak kerajaan. Sekarang, kamu pilih untuk kekal. Nanti, kamu harus bersedia bila rakyat tanya, apa kamu buat masa dalam kerajaan berkenaan isu mafia korporat? Ada satu pengajaran yang saya dapat dari isu kekal dalam kerajaan ni. Saya ambil contoh, DAP pilih kekal dan saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi pilih keluar dari kerajaan. Pengajaran yang saya dapat adalah kuasa bukan matlamat. Kuasa ialah alat untuk mencapai matlamat. Jangan sampai matlamat asal hilang selepas mendapat kuasa. Kuasa mesti ada tujuan yang jelas. Kalau mempertahankan kuasa perlu korbankan prinsip, maka prinsip mesti didahulukan. Itulah yang dilakukan oleh saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi.
Jangan sampai kita lupa kenapa kita mahukan kuasa pada asalnya. Kita mahu kuasa untuk apa? Untuk jawatan, untuk kedudukan, untuk terus memerintah, atau untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sebab bila kita mula menganggap kuasa sebagai matlamat, kita akan mula takut kehilangan kuasa. Tetapi kalau kuasa hanya alat, kita akan berani menggunakan kuasa itu untuk melakukan perkara yang betul, walaupun keputusan itu mungkin tidak popular. Akhir sekali, yang ni saya kena bagi tahu hari-hari. Sasaran saya untuk cari 5 orang ahli untuk bulan Ogos ni masih belum tercapai. Sekarang baru 2 orang. Terima kasih kepada 2 orang yang mendaftar menggunakan QR code saya. Scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom sertai parti bersama. Kuasa bukan matlamat. Perubahan adalah tujuan. Jangan sampai kuasa mengubah prinsip. Jangan takut hilang kuasa. Takut hilang prinsip. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.